Ini nak kena cakap-cakap juga ke ni? Tengah jalanan ni? Okey, baik. Okey tuan, baik tuan. Boleh. Okey, petang ni nanti kita tengok tanah tu macam mana. Okey, terima kasih tuan. Assalamualaikum. Din. Oi. Kan terkejut aku. Free tak? Free setakat ni. Kenapa? Aku ada ni satu owner nak jual tanah Mantap. Kat mana? kat Kelapa Sawit jauh sikit Awak nak? Sempat? Sempat Ngam. Jom kita gerak, jom. Kita gerak sekarang. Boleh. Okey, jom. Kita Let's go. makan dulu. Makan dulu Makan dulu Okey, kita makan dulu. Okey, jom kita pergi makan dulu. Lepas kita pergi makan, kita terus shoot pergi mana tadi? Kelapa Sawit. Kelapa Sawit. Kelapa Sawit kita datang. Tempat tu baik Bin sebenarnya sebab dia dekat kawasan area data center kan. Betul. Jadi data center baru. bila data center untuk dapatkan prospek beli tanah tu untuk buat rumah sewa memang baik tu. So let's go. Makan dulu. Nak makan apa ni? Berapa? Macam tu je dia. Tak kisah, aku bawa mamak bawah ni je dah. Ngam, kita dah sampai Bukit Batu. Sebelum kita viewing tanah, kita makan dulu nasi lemak Man-Mila padu. Jom. Siapa kasi sedap? Allah kasi sedap. Allah kasih sedap. Ayam, nasi lemak ayam. Boleh lah, suruh dia tengok. Suruh dia tengok. Boleh? Suruh dia. Okey, tadi pun kita dah makan, dah kenyang. So, kita dah pedal nasi lemak, sambal kerang, padu. So, tenaga pun dah ada untuk kita meneroka tanah 1.4 ekar. Mantap. Let's go. Aduh, sampai. Weh, kata nak minum, kedai tutup apa benda ni? Mana ada buka, kan owner nak jual tanah ni. Oh, iyalah. Kita datang bukan nak minum Datang nak deal dengan owner ni. Dah try kontak owner. Kita try tengok dulu. Jom sementara tu kita pusing-pusing dulu tengok kawasan ni. Weh, depan dia sungai tau. Jom kita tengok sungai, boleh mancing tak? Oh, baik Din, ada berani Arab. Wih, berani Arab. Tapi dah tak buka, macam mana ni? Hello, Assalamualaikum. Jom ni, kita pergi tengok sungai sekejap ni. Bang, saya dah ada dekat depan restoran dia kasih ni. Betul kan? Dekat restoran dia kasih signboard ni kan? Saya dah sampai dah. Oh, dia tak on. Ada orang dalam ni? Ada orang duduk ke dalam ni? Kawasan depan tanah ada sungai. Okey, boleh. Alright. So kalau kata buat kebun memang sesuai. Boleh. Sistem perairan dia mudah lah kat sini. So sementara boring-boring boleh buat mancing. Ada rumah sebiji yang dulu dia pernah buat restoran. So luas tanah dia lebih kurang 1.4 ekar. So sekejap lagi nanti kita fly tengok daripada atas kawasan tanah ni lah. Berapa tahun tanah dia punya kelapa sawit? Tak bisul. Tak, dia punya kelapa sawit dah berapa tahun tanam? Banyak ada. Tu. Okay, kalau ikutkan dia punya tanah ni kelapa sawit dia dah 10 tahun. So average
dia punya hasil sebulan boleh dapat dalam 1 tan. Jadi untuk dalam sekarang punya harga 1 tan dalam 2,000, boleh dapat income 2,000 lah. Tolak kos apa semua tu, mungkin gaji owner boleh dapat dalam 1,000 ke 1,500, tengok pada pandai dia membaja dan browning dan membersihkan kawasan dia. Okey. Ni sementara kita tunggu owner sekejap. Kita pusinglah keliling dulu kot. Ke nak fly dulu? Kita fly dulu tengok. Lambat lagi, mana? Owner kat mana? 20 minit lagi. Tadi dah talk on. Dari dah on. Dah gerak belum? Dah, ada one way. Sangkut jam. Tapi ada orang dalam. Oh, dia duduk dah on. Ni? Orang sewa? Aku tak tahu. Aku cakap tak apa. Dia tunggu saya. Dia kata. Aku nak tanya dia, tak apa tunggu saya. Dia kata. Ke uruskan tanah dia ke? Orang uruskan tanah dia, mana tahu kan? Apa kerja ni lah Tapi kalau tengok pada sore macam baru je. Kan, dia punya signboard. Macam baru dah jalan. Dah apa ni? Dah belum operasi je. Baru sama dia punya signboard ni. Kalau tak duluan dia tak macam ni ni. Ya ke? Cat baru? Cat raya? Cat dinding baru. Kalau signboard tak ni. Ya. Aku main printing nampak. Dia kalau tu ada shining sikit. Kalau baru lah. Faham. Okay, Li. Fly dulu. Jom. Tunggu hujan lah. Kita orang. Boleh. Kita orang terbang dulu kejap. Ni. Dalam ni, kawasan sini. Haji, one off warna tu. Cuba je tengok. Pakai jalan. Ni, atas lagi sikit. Tengok belah sana. Naikkan kamera tu. Mana ni lah? Panjang ni lah? Panjang dia tegak Yang ni. Sini ni. Rumah sebelah ni bukan kan? Rumah sebelah bukan. Ni parit ni lah. Parit ni tegak. Dengan sini. Tegak ke belakang. Tegak ke belakang. Jalan. Okey. Snap satu kali. Setakat ni tak lagi lah. Sebab dia orang pun just naik dekat kawasan sekeliling je. Turun dia akan hotel akan turun. Kalau kita pergi jauh, yang macam saya cakap 4 km tu yang bahaya tu. Dia bukan apa, tiba-tiba signal loss. Lesen ada ni. Ada boleh tembak orang. Sekarang nak beli ni tak kena apply lesen sekali, siap-siap.
Ni kot. Sabar, ambil start daripada depan je. Majlis ni kedai. Kat mana? Masih kat mana? Tak tahu. Oh, okey, dekat hotel yang dah tutup tu. Ya. Ya tempat yang dah tutup tu lah. So, tu je lah kot. Nanti apa-apa nanti kita update semua insyaAllah. Kalau ada rezeki tahun ni. Moga-moga. Terima kasih. Nanti kat JB apa-apa boleh Roger. Baik. Sama-sama. Yan. Sofian. Okey Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah selesai hari ni kita viewing tanah dekat kelapa sawit. And tanah pun tanah kelapa sawit. Betul. Panjang kita ini hari sebab owner dia pun sangat beramah. So sampai ke cerita global pun ada masuk juga dalam sesi kita inspection tadi. So Yan, macam mana? Boleh jual tanah? InsyaAllah. So nanti video Ali dah edit cun-cun. Kita dah setkan gambar lawa-lawa. Nanti kita akan post. So siapa player-player tanah ni market value tinggi, jual below market value. Pokok pun 10 tahun, cuma sekarang kena maintain balik lah sebab owner dia dah tak maintain sebab dia nak jual. Rumah pun ada. Rumah pun ada. Kawasan untuk luar rumah pun masih luas. So stay tune, tunggu gambar daripada Tuan Ali kita. InsyaAllah. Assalamualaikum.